Apa beza simpanan dan pelaburan emas? Ramai orang fikir emas ni sebagai pelaburan saja. Berdasarkan apa yang saya belajar daripada guru emas saya, Tuan Muhammad Zulkifli Syafi'i, beliau lebih cenderung emas ni sebagai simpanan. Walaupun emas ni memang ada nilai pelaburan dalam jangka masa panjang, tapi tak berbaloi Tuan Puan jadikan emas ni sebagai pelaburan dalam keadaan Tuan Puan tunggu harga naik dan Tuan Puan hanya ada 1 gram je. Kalau nak melabur ni, sekurang-kurangnya ada 100 gram, 250 gram atau 1 kilogram. Baru berbaloi untuk melabur. Jadi untuk rakyat marhai macam kita, buat bisnes kecil-kecilan, jadikan emas ni sebagai simpanan. Simpanan ni macam mana? Simpan konsisten setiap bulan. Dapat gaji, alihkan dulu untuk simpanan, baru belanja. Contoh gaji 3,000. Setiap bulan pastikan ada portion untuk kita buat simpanan dalam bentuk emas. Bukan tengok harga naik, Tuan Puan tak simpan. Itu dah jadi mindset pelaburan. Mindset simpanan ni tak risau soal harga emas sebab fokus kita adalah pertambahan gram. Jangan risau soal harga sebab sebenarnya bila Tuan Puan konsisten, Tuan Puan akan untung dari segi purata harga belian emas bila beli emas pada harga yang berbeza. Jadi bila harga tinggi, kita tetap menyimpan macam biasa sebelum duit tu habis belanja. Bila harga rendah, kita simpan lebih banyak. Dan itu apa yang saya buat juga dari zaman student sampai sekarang saya dah bekerja. Saya jadikan emas ni sebagai simpanan, tabungan setiap bulan. Jangan lupa kongsikan video ni kepada lebih ramai lagi. Nak saya bantu untuk mulakan simpanan emas pertama di Public Gold, boleh rujuk pin video atau isi beg biru. Nak belajar lebih banyak ilmu emas dan kewangan, boleh follow Bihar rapat-rapat.